Aston Villa kini dikaitkan dengan penjaga gol Espanyol iaitu Joan Garcia, tapi persaingan makin sengit sebab Arsenal pun tengah kejar penjaga gol muda tersebut. Garcia ada klausul pelepasan sebanyak 25 juta euro dalam kontrak beliau. Yang lebih menarik lagi, sekitar 7 hingga 8 kelab besar dari Eropah sedang memantau perkembangan penjaga gol muda tersebut dengan sangat-sangat rapat. Memang ramai peminat penjaga gol tersebut. Dia calon pengganti yang terbaik untuk Martinez di Aston Villa. Martinez dikabarkan bakal tinggalkan kelab dalam masa terdekat. Beberapa kelab dari Liga Pro Saudi dah mula menghubungi beliau, tapi Martinez masih belum terburu-buru untuk membuat keputusan mengenai masa depan beliau. Villa mungkin terpaksa jual pemain dulu sebelum mereka boleh membuat pembelian pemain pada musim panas ini. Tapi persoalan penting, patutkah Villa lepaskan Martinez yang tengah tunjuk satu prestasi konsisten? Kita tunggu saja perkembangan seterusnya. Transfer window kali ini memang sangat menarik. Jangan lupa follow untuk mendapatkan update terbaru.